Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Kiri Love. Kawan-kawan, hari ni Kak Nur nak kongsi dengan kawan-kawan. Dah lama tak kongsi Kak Nur punya tanaman-tanaman ni kan. Yang lain tu semua lebih banyak ulam dah. Sayur tu dah kurang. Macam biasa yang lain tu adalah. Tapi Kak Nur kongsi satu lagi. Kawan-kawan mesti ingat ada barang-barang yang daripada mak mertua. Macam cili, lempah, semua tu Kak Nur memang gunalah setiap hari. Satu lagi cili tu yang bulat-bulat cili butang tu Kak Nur berjaya tanam kawan-kawan. Walaupun yang hidupnya ada 2-3, sebabnya agak susah juga. Sebab masa tu Kak Nur risau juga dia punya tu, terlupa juga ada yang mati. Tapi ada satu pokok ni ia hidup dan berbuah cantik. Okey, Kak Nur tunjuk dululah yang ada di keliling Kak Nur ni, yang Kak Nur jaga setiap hari dan Kak Nur makan ni. Nampak ni? Kak Nur buat macam ni je lah. Nampak ni? Ni ulam raja. Nampak tak? Ulam raja ni gemuk-gemuk dah mula berdaun bunga macam ni. Kadang-kadang Kak Nur buat macam ni supaya Kak Nur tak nak dia berbunga, sebab dia nanti benih tu ada kat situ. Ini boleh Kak Nur bila nak Kak Nur ambil je. Ulam raja. Okey, itu ulam raja tau. Okey, abaikan punduk lama Kak Nur ni. Yang ini Kak Nur punya daun kesum. Nampak tak? Gemuk kan? Kak Nur selalu tebang. Kalau macam sebelah sana dah muda, yang ni tua, Kak Nur buang yang ni. Okey, yang sana dah tua, yang sini muda, Kak Nur buang yang sana. Jadi dia cantik lah. Nampak? Hijau. Okey, kita tunjuk Kak Nur punya cili yang Kak Nur cakap tu. Nampak ni? Nampak ni kawan-kawan. Ni Kak Nur punya ulam raja. Nampak? Sampai sini. Ni hari-hari Kak Nur tip ni. Dah lama Kak Nur tak kongsikan kebun Kak Nur kan. Ni daun pandan Kak Nur. Ni kawan-kawan. Ini selalu pot Kak Nur buat video. Nampak tak? Ni tempat Cik Sal. Tapi Kak Nur tumpang ni. Kak Nur duduk buat video Kak Nur. Okey, ni dia cili yang Kak Nur tanam tu ni. Nampak tak? Itu saja yang hidup kawan-kawan. Okey. Kawan-kawan, ni dia. Ni Kak Nur punya terung pipit. Benihnya Kak Nur kutip, Kak Nur letak sini. Sini pun ada. Dan yang Kak Nur nak tengok tu ni ah. Nampak ni? Nampak ni? Nampak tak buah dia? Tengok ni. Berbuah kawan-kawan. Cantik berbuah dia. Walaupun pokok dia satu je, tapi buah dia banyak. Jadi tak rugi jugalah kan kita mak mertua bagi tu benih, Kak Nur tanam dan berbuah. Ada 2-3 pokok tapi kecil lagi. Yang ni kat sini lah. Strawberry Kak Nur apa semua ada kat sini. Yang Kak Nur biarkan dia lah hidup. Pokok 6-6 Kak Nur pun ada. Ni Kak Nur tunjuk dekat-dekat dia supaya kawan-kawan dapat tengok. Ni dia kawan-kawan. Nampak tak? Kawan-kawan. Besar kan? Ni. Siapa sangka Kak Nur tanam, Kak Nur cuba-cuba tanam, punya hidup dan berbuah kawan-kawan. Cili yang dibagi oleh mak mertua. Banyak pula tu. Dia berbunga ni. Mungkin dia kurang kena matahari sebab pandan ni takkanlah kita nak pandan ni, sebab pandan ni dah dia yang pertama kat sini, takkanlah nak halau dia pula kan. Sayanglah, dah gemuk Kak Nur baja kan. Ni pun Kak Nur baja sebenarnya. Ni ulam raja Kak Nur. Begitulah kawan-kawan. Ni memang Kak Nur happy lah masa dia mula-mula dia tinggi sedikit kat sini. Kak Nur potong. Kak Nur potong tu terus dia bercambah tabang 3 macam ni. Cabang 3 gini. Terus dia berbunga dan dia cantik kawan-kawan. Ni yang Kak Nur suka. Nampak buah dia. Ya Allah, tak sangka kita boleh tanamkan cili India ni. Ni cili India namanya. Sebabnya orang India je guna. Kita mana ada guna kawan-kawan. Tapi kalau tengok dekat video orang Cina, dia ada juga tau cili yang macam ni. Tapi rata-rata Kak Nur tengok orang India guna. Sebab ni mak mertua yang bagi dia dari negara India dia bawa. Nampak tak? Happy Kak Nur. Cantik kan? Buah dia.
Kak Noh nak biarkan dia masak lah. Pedas juga, pedas kawan-kawan. Sebenarnya dia pedas. Comel kan macam ceri. Tapi kalau kita panggil cili butang lah kan. Ataupun button cili. Kot layer. Tu dia kan. Nampak ni. Buah dia. Nampak tak nampak lah. Siapa sangka kan. Ini memang hijau lah. Kak Noh punya tanaman ni semua hijau. Daun apa? Daun Ajinomoto. Pokok murunggai. Pokok murunggai tu nanti Kak Noh akan petik pada hari Ahad pagi tu sebab Kak Noh nak pergi rumah mak mertua. Jadi Kak Noh nak bawa sayur tu lah. Antara sayur yang wajib Kak Noh bawa lah kalau pergi rumah mak mertua. Sebabnya masa di Pawali tak sempat. Jadi kali ni lah Kak Noh bawakan untuk dia. Macam ada yang lain jugalah. Tapi itulah tak sempat kawan-kawan. Macam Kak Noh cakap, tudung akan tak ada berubah warna. Mungkin ada berubah satu warna nanti. Tapi tengoklah. Okey. Kak Noh sarung-sarung ni lebih senang kawan-kawan. Okey. Itulah dia. Kak Noh happy bila cili butang ni berbuah. Siapa sangka kan. Kak Noh sebenarnya agak sibuk jadi tak adalah urus sangat. Tapi alhamdulillah lah dia berjuang untuk hidup. Kan. Yang lain tu dia tetap hidup lah. Macam ni ulam raja ni kan. Oh kawan-kawan, ulam raja ni Kak Noh rasa tengah-tengah makan, kurang. Pergi lari belakang sekejap, ambil ulam raja makan. Kalau tak rasa, daun caum ada, Kak Noh pun ambil 2-3 helai terus makan. Dia direct makan, maknanya fresh. Okey kawan-kawan, itu saja video Kak Noh. Simple aja. Sebab Kak Noh nak tunjuk yang Kak Noh berjaya tanam cili yang dibagi oleh mertua. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.